bunga mawar dalam jambangan menjadi hiasan si anak negara. Kata pemanis saya sembahkan. Bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Amsyah Daniel Syibul Muhammad Ali. Merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Rumah Indah. Berusia 15 tahun. Kod sekolah PEA 0010. Bercita-cita untuk menjadi seorang ahli veterina itu untuk Taiwan. Saya gemar untuk memanfaatkan masa saya dengan baca buku. Hari ini saya sangat teruja untuk menyaksikan kisah satu buku cerita yang berjudul Wanita Berani Puteri Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Watak utama iaitu Asma merupakan puteri Abu Bakar radhiyallahu anhu dan merupakan adik-beradik satu bapa bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan memiliki rupa peran sangat cantik, lincah serta cerdik. Walaupun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur sangat panjang sehingga akan mencecah 100 tahun, namun dia tidak nyanyok. Semangat perjuangan dia masih utuh dan giginya masih rapih. Dia dan kaum muslimah yang lain tabah dalam menghadapi cabaran dan dugaan dalam memperjuangkan agama Islam. Nikah dibahasa, Asma dinikahkan dengan seorang jejaka yang bernama Zubair bin Al-Awam. Bukanlah datang daripada orang yang kaya raya. Namun Aisyah tetap bersetuju untuk menikahinya kerana sifat dan peribadi yang sangat terpuji. Aisyah dengan senang hatinya apabila suaminya sibuk mengerjakan tugas bersama Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam, dia dengan senang hati memelihara kuda milik suaminya. Menumbuk-numbuk biji kurma untuk diberikan makan kepada kudanya dan berjalan sejauh 2 km hanya untuk mengambil air untuk kudanya. Asma melayani suaminya dengan sangat baik, sama seperti isteri-isteri yang lain, layaknya seperti suami yang mempunyai isteri. Asma dikurniakan cahaya mata lelaki yang bernama Abdullah. Apa menariknya tentang kelahiran Abdullah ialah dia dilahirkan semasa penhijarannya sama suaminya ke Madinah. Dilahirkan di kampung yang berdekatan Madinah yang bernama Quba. Asma diberikan gelaran Natin di Surah Al-Qur'an, yang maksud wanita mempunyai 2 tali ikatan pinggang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, aku siap. 15 minit saat Aku paling simple. Aku dapat paling simple yang boleh.